beg ini pernah menjadi kegilaan satu dunia untuk bawa pergi travel. Akan tetapi, apa yang saya dapati, beg ni sebenarnya bukan untuk travel, tapi ia dibuat untuk sesi persekolahan. Fairback Kanken adalah beg yang saya masukkan tadi. Dia memang, orang kata satu era tu memang dia sajalah. Orang kata mana-mana kita pergi travel, ada saja orang yang memakai beg tu. Jadi pada tahun 2024, family daripada Kanken mengenakan satu line terbaru mereka, iaitu Outlong. Okey, Outlong ni dihasilkan khas untuk aktiviti hiking. Ya, saya tahu, nampak serupa kan? Nampak memang betul-betul serupa. Tapi, jom kita bahas tentang Forever Kanken Outlong. Dari luaran nampak sama dengan Kanken yang biasa, tapi ada beberapa ciri yang ketara membuatkan Kanken Outlong ini memang direka khas untuk aktiviti mendaki. Antaranya adalah padded back panel. Seperti yang anda semua boleh lihat, belakang ni ada padded mesh. Okey, so nampaklah Forever ni bersungguh-sungguh untuk jadikan Outlong ni siri daripada Kanken untuk masuk ke line up hiking. Padded mesh ini bertujuan untuk meningkatkan lagi keselesaan pengguna apabila memakai Outlong ini. Selain itu, padded mesh juga bertujuan untuk meningkatkan breathability. Kalau pengguna itu berpeluh, tak adalah peluh tu stay terlalu lama kat bahagian belakang badan kita. Alright. Bukan hanya pada bahagian back panel saja, malah pada bahagian shoulder strap juga ada ciri-ciri mesh pad ini. Jadi, dengan adanya padded shoulder strap, ianya membantu mengurangkan tekanan pada otot di bahagian shoulder. Dah nama pun aktiviti outdoor, mestilah pengguna bergerak aktif ke sana kemari. Jadi, Kanken Outlong menjadikan sternum strap untuk memastikan beg tidak terlucut daripada bahu dan meningkatkan stability apabila digunakan. Pada bahagian sternum strap juga ada whistle. In case of emergency, korang boleh tiup whistle ini. Okey, seperti yang anda semua nampak, beg ni mempunyai bottle sleeve pada bahagian kanan dan juga kiri beg. Okey, akan tetapi apa yang saya perasan dekat Outlong ni, dia punya bottle sleeve ni besar. Pengguna boleh meletakkan barang yang berbentuk cylindrical ataupun yang panjang pada bahagian bottle sleeve ini. Let's say anda semua nak letak ammo pada bahagian bottle sleeve ini. Jangan risau sebab ada ini dia, ada bungee cord kat sini. Means that anda semua boleh ketatkan dan mengelakkan barang itu daripada tercicir. See, macam ni, senang kan? Cakap pasal ruang simpanan utama, Kanken Outlong mempunyai kapasiti sebesar 18 liter. Cukup banyak untuk mereka yang gemar dehide dan kepada mereka yang suka berbasikal untuk daily commute. Struktur bahagian laptop mempunyai padding agar dapat mengurangkan kesan hentakan apabila terjatuh. Jangan risau, untuk Kanken Outlong, pengguna masih mendapat seatpad yang diberi secara percuma di dalam beg. Jadi seatpad ini mempunyai dua kegunaan. Satu, bila korang letak kat dalam laptop sleeve ni, dia akan jadi padded laptop sleeve. Dan yang kedua, apa lagi? Buatlah korang duduk lah. Penambahbaikan yang menarik ada pada Outlong ini adalah poket pada bahagian bawah beg. Pada mulanya saya juga terkejut, akan tetapi saya faham bahawa Fjordhaven mengambil serius tentang perbuatan Outlong ini untuk memasuki line up pendakian. Untuk storan pada bahagian bawah beg Outlong ini, ianya dapat memuatkan pakaian dan kasut ataupun sandal dengan mudah. Tapi pengguna harus ingat, storan pada bahagian bawah ini akan memberi kesan kepada tempat simpanan utama. Alright, hampir saja saya terlupa. Pada bahagian hadapan beg ni terdapat satu zipper pocket. Kenapa zipper pocket pada hadapan ni penting? Jadi korang boleh buat listing dahulu barang apa yang korang kerap guna dan ataupun kerap diakses, boleh letak pada bahagian poket hadapan. Jadi tak adalah korang mencari barang yang korang nak guna cepat tu ataupun kerap korang gunakan tu kat dalam kompartmen, takut lambat jadinya. Jadi membuat senarai barangan yang kerap digunakan, yang ingin diakses dengan cepat ataupun barang yang jarang digunakan sangat penting. Itulah dia langkah paling berani yang dilakukan oleh Kanken family daripada Fjordhaven dengan menghasilkan Outlong. Jadi jika anda semua berminat untuk dapatkan Fjordhaven Kanken Outlong ni untuk dijadikan beg hiking ke, beg everyday carry ke, ataupun beg balik raya ni ke, pun boleh juga, tak ada masalah. Hanya tekan link dekat description. Jika ada kesalahan fakta ataupun ada penambahan fakta, boleh dialurkan untuk tulis di ruangan komen. Terima kasih kerana dah luangkan masa korang untuk tonton video ni sampai habis. Jadi jumpa lagi kita dalam video yang akan datang.